Okay, welcome back to my YouTube channel. Mantap. Pose with the fans. Okey, kita masuk kepada bab pengenalan. Apa itu peniaga kecil dan apa itu digitalisasi? Peniaga kecil ini merujuk kepada seseorang individu atau usahawan yang menjalankan perniagaan secara kecil-kecilan, dan juga peniaga kecil ini mempunyai pekerja yang lebih sedikit, serta operasi yang bergantung kepada komuniti setempat. Sebagai contoh, peniaga gerai makan, kedai runcit dan juga usahawan mikro yang bergantung kepada pelanggan untuk menjana pendapatan. Manakala digitalisasi ini pula proses penggunaan teknologi digital dalam urusan seharian seperti pemasaran dalam media sosial dan platform e-dagang, serta pembayaran tanpa tunai seperti e-wallet dan kod QR. Saya berikan satu contoh, iaitu seorang peniaga kecil, iaitu peniaga nasi lemak yang dahulunya menjual hanya di tepi jalan, kini perlu menyesuaikan diri dengan perubahan semasa dengan menerima tempahan makanan melalui aplikasi WhatsApp ataupun platform penghantaran makanan seperti GrabFood, Foodpanda dan Shopee Food. Pelanggan pula lebih cenderung untuk membuat pembelian secara dalam talian kerana ia lebih cepat dan mudah. Isi pikiranku kamu, jadi terlalu banyak buang waktu. Dari atas sampai bawah anggun, baby no need, I just wanna be with you. Okey, kita masuk berkenaan konsep ekonomi berkaitan dengan peniaga kecil. Okey, dalam era globalisasi kini, perkembangan teknologi digital ni telah membawa impak yang besar kepada peniaga kecil, iaitu sosial ekonomi lah, senang cerita. Jadi digitalisasi ini proses penggunaan teknologi digital seperti internet, media sosial, platform e-dagang dan pembayaran tanpa tunai. Jadi transformasi ini telah mengubah cara peniaga kecil ini memasarkan produk mereka ke dalam media sosial, dalam internet, berinteraksi dengan pelanggan secara atas talian. Ada kamera lah guys. Okey, kita masuk yang kedua, iaitu ekonomi mikro. Digitalisasi ini memberi kesan langsung terhadap aspek permintaan dan penawaran dalam pasaran. Melalui platform digital iaitu media sosial dan e-dagang, peniaga-peniaga kecil kini mampu menawarkan produk mereka dalam pasaran. Keadaan ini meningkatkan tahap persaingan dalam pasaran, sekaligus ia perlu meningkatkan kualiti produk mereka dan strategi pemasaran untuk berdaya saing. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatullah Asmar bin Fairuz. Nombor metrik saya 088 665. Jauh pula. Saya dekat sikit. Digitalisasi pemacu peniaga kecil. Zaman sekarang, kalau kita berniaga tanpa mengetahui sebarang dunia digital, sebenarnya kita terlampau jauh ke belakang. Digitalisasi bukan sekadar trend, tetapi ia adalah nadi kekuatan ekonomi kita. Malah untuk peniaga kecil yang ingin berkembang dan bertambah maju. Okey, kepentingan yang utama ialah peluasan tanpa had. Dulu, customer kita boleh jalan rumah sebelah aja. Tapi sekarang, by media sosial dan sebagainya, produk kita boleh tersebar ke seluruh negara. Malah ke peringkat luar negara pun boleh. Tapi tanpa memerlukan premis yang besar. Saya tu, kita boleh jimatkan kos marketing.
Ingat lagi zaman dulu kena buat bina dengan surat khabar. Kos mahal. Tapi sekarang kita ada Facebook, kita ada Instagram, kita ada TikTok. Malah modal kecil pun boleh bagi impak yang besar. Tapi kena pandai dia dengan cara dia. Daripada segi transaksi pula, sistem pembayaran secara atas talian seperti Touch 'n Go e-wallet, Maybank QR sangat memudahkan. Ia bukan sahaja menjimatkan masa kita, tapi menampakkan perniagaan kita ni lebih sistematik dan mudah dipercayai pelanggan. Dan jangan lupa tentang kecekapan pengurusan. Dengan aplikasi pengurusan stok dan rekod jualan, kita dah tak payah dah penat-penat nak catat dalam buku, tulis panjang-panjang, semua cara manual. Sebab semua tu dah ada dalam data. So, semua dah dekat ujung jari je. So, kalau kita dah boleh buat macam tu, ia akan menampakkan perniagaan kita ni lebih cekap dan mantap. Sangat. Okey. Kesimpulannya, digitalisasi ini akan membuatkan kita lebih berdaya saing, meningkatkan perniagaan kita, urusan semakin lancar dan menjamin perniagaan kita akan terus maju. Jadi, apa lagi? Jom kita digitalkan perniagaan kita pada hari ini. Paling tergoyah. Baiklah, saya akan terangkan tentang faktor-faktor ekonomi peniaga kecil selepas digitalisasi. Yang pertama adalah tahap literasi digital. Di sini terdapat pelbagai jenis peniaga yang tahu guna media sosial, e-dagang dan juga teknologi supaya perniagaan mereka lebih cepat untuk berkembang. Kepada yang kurang mahir pula, mereka akan ketinggalan dan sukar untuk bersaing. Faktor yang kedua adalah akses kepada internet dan juga teknologi. Kebaikannya adalah internet laju memudahkan urusan jualan online, iaitu urusan jualan dalam talian. Bagi peniaga yang di kawasan luar bandar, mereka amatlah susah untuk mencapai internet yang agak lemah. Faktor yang ketiga adalah modal kewangan. Peniaga kecil ini perlu modal untuk iklan seperti Facebook Ads dan juga TikTok Ads. Mereka perlu membeli peralatan dan juga stok daripada supplier. Peniaga kecil ni biasanya ada kekangan kewangan. Jadi, disebabkan itu mereka terpaksa untuk mengeluarkan modal yang agak besar untuk memulakan perniagaan mereka. Faktor yang keempat pula adalah persaingan pasaran. Seperti yang kita tahu, era digitalisasi ini sangat cepat untuk diakses. Jadi, saingan makin tinggi dan juga peniaga kecil pun ramai. Peniaga kecil juga perlu bersaing dengan brand-brand yang besar dan harga yang lebih murah. Baiklah, yang terakhir adalah kemahiran pemasaran digital. Kepada peniaga yang berkeupayaan untuk membuat konten menarik, branding dan juga engagement, secara tidak langsungnya perniagaan mereka akan lebih mudah untuk berjaya dan mudah untuk dikenali oleh ramai netizen. Faktor ini sangat penting untuk tarik pelanggan dalam dunia online kerana seperti yang kita tahu, TikTok sangatlah laju dalam setiap aspek, mahupun dalam perniagaan ataupun berita. Kesan utama dalam cabaran peniaga kecil dalam era digitalisasi ialah ketidakstabilan pendapatan dalam kalangan peniaga kecil. Hal ini berlaku kerana terdapat persaingan dalam pemasaran e-dagang dan media sosial. Perkara ini menyebabkan peniaga-peniaga kecil terpaksa bersaing dari segi harga, promosi dan kualiti produk untuk menarik perhatian pelanggan. Seterusnya, penguasaan penggunaan digital yang terhad turut memberi kesan kepada peniaga-peniaga kecil dalam perniagaan mereka. Seperti yang kita tahu, tidak semua peniaga-peniaga kecil ini mahir dalam menggunakan kemahiran digital seperti pemasaran dalam talian dan pengurusan e-dagang
yang berkesan. Keadaan ini menyebabkan peniaga-peniaga kecil ini ketinggalan jauh berbanding pesaing-pesaing mereka yang mahir menggunakan kemahiran digital dalam strategi pemasaran mereka. Samping itu, pengurusan kos akomodasi dalam perniagaan dalam talian juga memberi tekanan pada peniaga-peniaga kecil. Walaupun dikatakan digitalisasi ini memberi manfaat kepada peniaga tradisional, tetapi mereka masih perlu menanggung kos-kos seperti kos pengiklanan berbayar, kos penghantaran serta kos pengurusan dalam talian. Sekiranya tidak dilaksanakan dengan baik, maka kos-kos ini akan mengurangkan keuntungan yang ketara kepada peniaga-peniaga kecil. Bagi memastikan peniaga kecil ini terus kekal berdaya saing dalam era digitalisasi ini, pelbagai langkah penambahbaikan perlu dilaksanakan secara berperingkat, sama ada melalui inisiatif peniaga maupun sokongan dari pihak kerajaan dan agensi berkaitan. Antara alternatif penyesuaian yang boleh dilaksanakan ialah meningkatkan tahap penguasaan kemahiran digital dalam kalangan peniaga. Penguasaan kemahiran seperti pemasaran melalui media sosial, penghasilan ekonomi digital yang menarik, serta pengurusan platform e-dagang yang membantu peniaga memperluaskan capaian pasaran secara lebih berkesan. Melalui latihan dan kursus berkaitan digitalisasi ini, peniaga kecil bukan sahaja dapat meningkatkan kemahiran teknologi, malah mampu merancang strategi pemasaran yang lebih tersusun dan kompetitif. Selain daripada itu, peniaga kecil juga perlu memanfaatkan penggunaan media sosial sebagai media pemasaran utama untuk menarik lebih ramai pelanggan. Platform seperti Facebook, Instagram dan TikTok bukan sahaja berfungsi sebagai saluran promosi, malah mampu membantu membina hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan melalui interaksi antara pelanggan. Pendekatan pemasaran secara konsisten dan kreatif dapat meningkatkan tahap kepercayaan pelanggan serta memperkukuhkan identiti jenama perniagaan. Seterusnya, sokongan daripada pihak kerajaan melalui pelbagai program pembangunan usahawan juga merupakan antara langkah penting dalam menghadapi cabaran era digitalisasi ini. Pelaksanaan program latihan keusahawanan digital, bantuan keuangan serta penyediaan kemudahan infrastruktur teknologi dapat membantu peniaga kecil meningkatkan keupayaan operasi perniagaan mereka. Inisiatif dan program latihan perniagaan mampu memberi peluang kepada peniaga kecil untuk menyesuaikan strategi perniagaan dengan perkembangan teknologi semasa. Jadi, selepas era digitalisasi ini, peniaga-peniaga kecil ini ada positifnya dan ada juga negatifnya. Sebagai positifnya, diorang dapat terpahan online, so dia punya perniagaan menjadi luas. Tapi pada sisi negatifnya, untuk peniaga-peniaga kecil seperti di kampung-kampung, di tepi-tepi jalan, mereka tak pandai sangatlah untuk belajar digital-digital ni. Tapi walau bagaimanapun, dengan sedikit ilmu ataupun pembelajaran, diorang dapat kembangkan lagi diorang punya perniagaan. Jadi itu sahaja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.